Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hizna idza syi'ta sahla. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bersyukur kita kepada Allah kerana masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama hadir pada pagi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada penceramah jemputan kita yang tak asing lagi, semua orang kenal. Hati gelap lah. Dari seberang laut. Jemputan. Ustazah bukan asal Taman 2, dia asal dari seberang laut tu, Pulau Mutiara. Itulah Ustazah asal dari sana. Terima kasih banyak Ustazah dan rombongan-rombongan dari Taman 2. Alhamdulillah, memberi sokongan yang sangat baik. Sebenarnya benda tu untuk diri sendiri, bukan untuk siapa-siapa pun. Kalau ada majlis ilmu kau dengar tu pilah. Hari Sabtu ni ada lagi. Hari Sabtu ni ada lagi di masjid kita. Itu kuliah 2 bulanan. Yang ni kuliah ceramah tahunan. Ceramah tahunan tu saya kata. Alhamdulillah. Okey. Ya Rasulullah, rindu padamu tak pernah sudah. Cinta padamu tak pernah patah. Sungguh kami ingin bersamamu di jannah dengan menuruti titah dan meniti jalan sunnah. Itulah kata-kata yang selalu kita mainkan dalam fikiran kita, nak bertemu Rasulullah, nak hidup bersama Rasulullah di jannah. Tapi kita kena buat di dunia ni apa yang Nabi perintahkan kepada kita. Dia cintai ayahanda dia, wahai Rasulullah, dia kata, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu di bumi ini dan daripada diriku sendiri. Itu kata-kata Sayyidatina Fatimah kepada ayahanda baginda. Kita bersama, kita mendengar kupasan yang akan dilontarkan oleh penceramah jemputan kita pada hari ini. Dengan itu segala hormatnya majlis mempersilakan Ustazah Siti Hajar binti Ahmad untuk tampil ke depan untuk menyampaikan ilmu pada pagi ini. Semua pakai pasang telinga, yang bawa kertas, bawa pen semua tu tulis. Kalau tak tulis makna ilmu kita akan hilang. Kan kita bukan Imam Ghazali yang boleh ingat semua kan. Kita ni manusia yang selalu lupa. Untuk menjaga kita punya ilmu supaya tak hilang, tulis tak lagi. Contoh saya Ustazah ni tak boleh, dia suka buat surprise. Kita ada kuis ni. Ada kuis nak buat. Silakan Ustazah. Masih. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ini. Tak pernah ambil balik kat Udah kalau bagi. Tak pernah ambil balik kertas sana. Kat Udah ini saja dia nak tanya soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah, masya Allah, la yasifu su'a illa Allah. Bismillah, masya Allah, maka min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmas shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi wa ala alihi wa sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Habib. Ya Rasulullah, ya Habib Allah. Perempuan kita duk lafaz setiap kali dalam majlis selawat. Ya Habib Allah, ya Rasulullah. Apa makna dia tu perempuan? Ya Rasulullah, wahai Rasul, wahai pesuruh Allah. Ya Habib Allah, wahai kekasih Allah. Kalau pun tahap dia duk kekasih, tahap baginda duk kekasih Allah, kalau Allah kasih, kita kasih tak? Memang kena kasih. Tetapi tak ramai yang menzahirkan dengan diri bahawa mereka kasih. Hanya takat lafaz di mulut, ibarat kita beramal tetapi tidak ada fi'li. Tidak ada qalbi. Yang hanya ada qauli. Kan? Jadi hari ini terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada warga Al-Huda, surau Al-Huda dari Taman Ria Mesra 1 yang sudi menjemput terutamanya kami dari Taman Ria 2. Jauh tu. Ria 1 dan Ria 2. Dan saya mengalu-alukan kehadiran kelas takmir saya di Padang Besar. Padang Besar, perempuan. Padang Besar Sungai Limau. Rupanya Sungai Limau pun nak ada Padang Besar. Ini nak abang. Nah. Baik, pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Maka lahirlah seorang insan yang hebat yang kita adakan majlis hari ini kerana kita rindu padanya. Rindu nak dengar tentang baginda. Rindu nak dengar tentang akhlak baginda. Rindu nak membayangkan rupa paras baginda. Rindu nak ikut segala kelakuan baginda sebab di hujung sana kalau rindu kita ini dapat kita ubati dengan mengikut apa saja akhlak Rasulullah, ukhluqul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar oleh para sahabat ukhluqul Quran. Sebab setiap apa yang ada di dalam Quran itulah akhlak Rasulullah. Yang mana wahyu turun firman Allah suruh baginda ikut, yang tu dia buat, suruh baginda hindari, yang tu dihindari. Jadi kita kalau nak rindu kat Rasulullah, kalau buah hati kita terpaut beramal dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah syurgalah perempuan bagi kita. Sebab tu kita tak pernah jemu menganjurkan walau the story is the same, ceritanya tetap sama. Tidak boleh diubah sirah perempuan. Sirah tidak boleh diubah. Kalau kata lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masehi pada 20 April. Ini mengikut kiraan Masehi, kiraan Nabi Isa alaihi salam yang ada before and after Christ. Yang ni kiraan after Christ. Maka lahirlah seorang khalifah, pemimpin dunia yang terbaik antara yang terbaik, yang agung antara teragung,
sehingga di syurga lagi Nabi Adam alaihi salam, makhluk manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, berselawat kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya, kenapa ada berselawat padahal masa tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak wujud lagi, tak lahir lagi. Kenapa? Siapa boleh jawab? Mat hari ni nak tanya soal jawab pula. Kerana di syurga telah ditulis nama Allah dan nama Muhammad sekali. Di syurga dah dicatat sekali. Bila Nabi Adam tengok, mesti Muhammad ni orang yang hebat. Ketidak tak kambuh nama sekali. Tu dulu duk timbul isu di rumah tak boleh sangkut Nabi, kan orang suka sangkut kan. Muhammad Allah. Orang berkata tak boleh. Sedangkan ada dah di syurga terpahat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi nama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali. Semasa lahirnya Rasulullah, maka bergegarlah tiang singgah sana Raja Parsi. Roboh api sembahan rakyat Parsi semasa tu, Persia, Parsi menyembah api sebagai Tuhan mereka. Dan ada penjaga api tu takut padam, jaga. Tuhan mereka kata api. Sebab tu kita mengaji, dia ada hukum akli. Kalau hukum akal, kalau dia Tuhan, kita perlu jaga ke? Tak payah jaga. Tapi orang Parsi mereka jaga api sembahan ni yang mereka nyalakan selama 1000 tahun. Hari itu padam, puan-puan. Dan Iblis Azazil ni kisah di syurga. Satu makhluk berasal dari jin yang menyanggah perintah Allah apabila dia tak mahu sujud hormat kepada Tok Adam. Bila ditiupkan roh kepada Tok Adam, Allah kata tunduk, sujud. Fasajadu illa iblis aba. Semua sujud, maka semua sujud kecuali iblis, dia enggan. Dia kata, pasal apa aku kena sujud? Aku khalaqtani min nar. Aku jadi dari api. Dia khalaqtahu min tin. Dia jadi dari tanah. Ni nak ajak kita, perempuan, jangan ego. Kalau kita bersifat ego, kita samalah dengan iblis. Baca sirah ni bukan setakat untuk kita dengar, mengenang, tetapi untuk kita muhasabah diri, kita aplikasikan diri kita, apa yang boleh kita buat teladan, apa yang boleh kita buat sempadan, insya-Allah Islam kita akan mantap. Teriak iblis 4 kali, perempuan. Takut. Ikan-ikan di laut berlompat-lompat keseronokan. Penduduk di langit seronok berzikir akan lahir penyelamat segala ummah, rahmatan lil alamin. Bermula dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan rahmat kepada semua isi alam. Penyelamat. Apabila lahirnya Rasulullah dalam keadaan sedang sujud kepada Allah, tangan dia menunjuk dan mendongak ke arah langit sebagai menandakan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebelum tu, bapa kesayangan dia Abdullah bin Abdul Muttalib telah kembali meninggal di Yathrib. Dia nak pergi meniaga di Yathrib. Siti Aminah
binti Abdul Wahab sedang mengandung. Ada yang kata 2 bulan. Rasulullah SAW berada dalam kandungan, wafat bapa dia. Maka Siti Aminah didatangi dengan mimpi-mimpi. Malaikat mai. Duk kata, wahai Aminah, akan lahir dari engkau seorang anak yang akan jadi penyelamat kepada sekalian isi alam. Maka lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suci bersih. Bila lahir, Ummu Syifa membidani dia. Ketua bidan Ummu Syifa, gelaran dia adalah ibu kepada Abdul Rahman bin Auf. Siapa Abdul Rahman bin Auf? Seorang bilioner di zaman tu, sahabat Nabi yang banyak mengorbankan harta untuk berjihad ke arah Islam. Setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa tu musim bunga, musim kering, Rabiul Awal, awal musim bunga. Rabi' tu berasal dari perkataan bunga. Dilahirkan pada hari Isnin. Kenapa hari Isnin? Rasulullah wafat hari Isnin. Lahir hari Isnin. Lantik menjadi Rasul hari Isnin. Kenapa hari Isnin? Kerana hari Isnin lah bermulanya hari Allah menciptakan pokok kayu. Lahir hari Isnin. Setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling gembira Ummu Aiman, seorang hamba yang ditinggalkan oleh Sayyidina Abdullah, bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman berlari mendapatkan Abdul Muttalib. Mendapatkan Abdul Muttalib, tuan dia yang sedang berada di atas batu, duduk atas batu dekat Kaabah. Apabila tahu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib sangat gembira. Abdul Muttalib ni dia ada 10 anak. Sangat gembira. Manakala hamba kepada Abu Lahab, bapa gejolak api. Abu Lahab ni bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, dan merupakan tok bisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Anak dia Ruqayyah dan Kalsum kahwin dengan anak dia, menantu dia, anak Rasulullah. Ruqayyah dan Kalsum kahwin dengan Utbah dan Utaibah, anak kepada Abu Lahab. Jadi pak nakan pun dia, tok bisan pun dia, Abu Lahab ni. Tapi sebelum Rasulullah mengisytiharkan diri dia Rasul, dia baik. Dia baik dengan Nabi Muhammad SAW. Sabit tu hamba dia yang bernama Su'aibah lari mendapatkan dia. Ya Abu Lahab, engkau dah boleh Aminah melahirkan anak saudara seorang lelaki. Seorang orang Mekah, Arab Quraisy zaman tu, mereka tak bersuka orang perempuan. Cik baik kita tak hidup zaman tu. Suka orang lelaki. Kan? Lari mendapatkan dia. Dia kata, Su'aibah, hari ni aku membebaskan engkau. Punya seronok. Bebas, tak ada hamba dah. Dia bebas Su'aibah tu. Maka Sayyidina Abdul Muttalib, Tok Wan dia, Tok Wan baginda, pi cempung gendong. Gendong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Kaabah, perempuan, tempat ibadat, tetapi dikelilingi oleh 360 berhala. Lepas Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam wafat, tak ada rasul dah. 570 tahun tak ada rasul dah. Tetapi syariat Nabi kita ikut syariat siapa? Syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita ikut syariat Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tempiasan-tempiasan yang masih ada orang boleh ikut. Zaman dulu Nabi Ibrahim SAW bersolat hanya 2 rakaat sebagai kesyukuran.
Bila Nabi Muhammad SAW terima apa solat di Isra wal Mi'raj, barulah lima rukun, 5 waktu. Jadi syariat tu masih ada, antaranya syariat korban. Korban dia terjadi masa awal Nabi Adam. Anak dia Qabil, kan? Yang depa dan Habil. Kemudian turun kat Nabi Ibrahim AS buat korban. Dari tembiasan ni lah turun-turun, maka ada golongan yang mereka tak mau sembah berhala. Antara dia ialah Abdul Muttalib, Abdullah, Siti Aminah. Mereka ahli fitrah, mereka tak sembah berhala. Tetapi Abdul Muttalib, dia kerap bagi makan. Masa tu haji pun ada dah, tapi bukan haji cara kita. Dia kerap bagi makan orang jemaah haji. Jadi perempuan, pahala besar bagi makan orang buat ibadah. Saya mai tadi ini dandan rasa lapar. Tengok meja mereka siap dah. Berbahagialah perempuan kerana perempuan ikut sunnah. Turun kat cucunda baginda. Seorang yang sangat pemurah, kan, suka buat kenuri, kan? Maka Abdul Talib mengendong Rasulullah SAW dengan penuh rasa gembira. Lalu, nak saya buat lagi mana? Boleh? Boleh tak? Duduk, tak apa. Lalu, Sallallahu alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Sawatar Rahmani Alhamdulillahi alladhi a'tani hadzal ulamatai hadzal ulamatai kami berselawat wahai Adnani, wahai yang pengasih, wahai dan bagi kurniaan kepadaku pemuda yang baik akhlak dan juga sifatnya, pemuda yang baik akhlak dan juga sifatnya. Tu punya seronok diilhamkan kepada Abdul Muttalib kalimah-kalimah perkataan-perkataan yang merupakan selawat hadiah kepada cucunda kesayangan baginda. Maka masa tu musim kemarau. Siti Aminah dia orang susah. Suami tak ada, ayak susu kering. Adat orang Arab dulu akan datang perempuan-perempuan dari perkampungan Bani Sa'ad. Ambil upah menyusu bayi-bayi. Maka sementara nak tunggu puak-puak dari perkampungan Bani Sa'ad Su'aibah menyusukan Nabi Muhammad SAW. Su'aibah ni kebetulan baru melahirkan seorang anak lelaki juga, nama dia Masroh. Dia baru melahirkan anak. Dan Su'aibah juga lah yang dia menyusukan bapa saudara Nabi, nama Hamzah. Su'aibah ni dia menyusukan. Maka pada hari yang perkumpulan wanita dari perkampungan Bani Sa'ad itu, ada di celah-celah ramai-ramai itu seorang yang bernama Halimah bin Zubair. Kita panggil Halimatus Sa'adiyah.
Sebab dia berasal dari perkampungan Bani Sa'ad. Lah orang panggil kampung tu As-Sa'adiyah. Maka dia suaminya bernama Harith. Mai dengan menaiki baral dan unta. Tetapi oleh kerana Halimatus Sa'diyah ni seorang yang sangat susah. Sangat susah. Unta tak cukup makan, baral tak cukup makan, tak mengeluarkan susu. Maka pergerakan lambat macam kita lah. Kalau kita bulan puasa ni bergerak lambat sikit. Buka puasa tu. Kan? Begitulah. Bila jalan sampaikah lah di Mekah. Rasulullah lahir di Marwah. Marwah, antara Marwah dan Safa tu kan. Marwah. Jalan, semua orang lain dah sampai dah. Ibu-ibu susah yang lain dah sampai dah. Bila mereka sampai, dia ambil siap-siap. Rasulullah SAW, dia anak yatim. Dia tak ada upah nak bagi. Kalau boleh bagi pun sikit, semua orang tak mahu buat. Maka sesampainya Halimatus Sa'diyah di sana, Haris pun pilah cari ibu anak susuan. Pi cari tak ada Halimah. Orang ambil habis dah. Tak ada. Esok keluar pula. Tak ada Halimah. Habis dah orang ambil. Masuk hari depan nak bertolak balik ke perkampungan Bani Sa'diyah, Sa'ad. Haris berkata kepada Halimatus Sa'diyah, ada seorang tapi dia ni susah, rasa-rasa tak ada upah dah. Halimatus Sa'diyah ambil pilah bangun dari balik tangan kosong. Orang lain semua balik muat baby, kita balik takkan nak balik saja. Maka ambillah Rasulullah SAW. Bila ambil tak ada nak kata apa lah. Susu bagi unta dia tu jadi kembung susu tu. Bara dia banyak susu. Halimatus Sa'diyah yang baby dia ramai pun banyak susu. Dan kalau mai unta dia unta khobrak lah. Unta hijau yang paling kuman lah. Bila balik dia berjalan ni, ting. Tahu bahasa ting? Potong. Potong habis unta-unta sahabat-sahabat yang menyusu tadi. Potong habis. Tu yang kata Rasul kita, rahmatan lil alamin. Siapa yang baik ikut sunnah dia elok-elok, Allah turunkan rahmat. Daqaiqun ni'am. Ar-Rahim kan kita belajar? Ar-Rahim tu daqaiqun ni'am, hanya bagi orang yang terpilih saja, yang hudal lil muttaqin. Huda ni petunjuk, lil bagi orang attaqin, bertakwa. Maka balik-balik perkampungan Sa'diyah, musim kemarau sangat teruk. Orang lain tanaman tak jadi, kambing banyak mati, dahaga tak ada air. Tetapi dikecualikan bagi Halimatus Sa'diyah. Dia tanam tanaman menjadi susu kambing, susu unta, susu kibah dia banyak, membiak dengan banyak sampai ada yang main minta nak habang. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Hubung kait rezeki kita dengan Allah. Kita buat baik dengan Allah, Allah akan balas. Perempuan jangan takut. Nak bersedekah jangan takut. Nak berbuat baik dengan orang jangan takut. Kerana yang duk tengok kita siapa? Allah. Nah? Maka cukup dia perjanjian 2 tahun dia perempuan. Jadi 2 tahun kena bagi balik. Dah besar dah, pasal apa? Dan Quran sebut tak? Kita menyusu bayi hanya setakat 2 tahun. Nampak Islam tu cantik dia tu. Hubung kait dengan sirah.
Bila 2 tahun dia kena bagi balik. Tapi dia takut bila bagi balik tak jadi susah pula. Dia pergi jumpa Halimah Sa'diyah, pergi jumpa Sayyidatina Aminah. Aminah boleh tak nak minta dia duduk sat lagi dengan kami? Aminah kata boleh. Maka duduklah. Pada usia dah 4 tahun, tengah duk bermain-main dengan anak Sayyidatina Halimah Sa'diyah. Datanglah 2 malaikat, Jibril dan Mikail. Tangkap, ambil dia, bagi tidur. Macam orang pingsan tu, belah dada. Disediakan, apa orang panggil? Batil lah, bekas. Bekas dalam dia ada air zam-zam untuk basuh. Dibelah dada. Jibril berkeluar, inilah tempat yang iblis setan suka duduk. Dia buat. Walaupun Nabi kita tak ada, iblis setan boleh rasuk dah. Tapi dia buat. Kita ni ada tak kawan? Ada. Tapi Jibril tak main belah dada kita. Kan? Jadi kita sendiri kena cuba. Kalau rasa aku buat ni salah ke? Bukan bayar. Tak sabar lah. Tak bayar. Kalau rasa aku nak cakap ni menyakiti hati orang, sengak terus. Atas kita semua. No? Semua atas kita. Yang ni Rasulullah ajar. Habis tu anak Halimah Sa'diyah ni berlari dalam ketakutan. Lari pergi ikut. Ibu, Muhammad ni ada orang tangkap dia. Dia buat apa tak tahu kat dia tu. Dia takut. Maka Halimah Sa'diyah pun takut. Dia kata tak boleh dah jaga Muhammad ni. Sat lagi lah orang bunuh ke orang pelari ke jenuh. Aku jawab dengan Aminah. Bukan dia kata, saya kata lah tu. Lebih kurang lah. Perasaan dia tu. Kan? Perasaan dia tu. Oh tak boleh jadi. Dia pun hantarlah Nabi Muhammad SAW balik kepada bunda dia. Masa tu berusia 4 tahun. Ketika dia berusia 6 tahun, Sayyidatina Aminah, dia rasa nak perkenalkan Rasulullah, nak tunjuk kat Rasulullah SAW pusara ayahandanya. Pasal Rasulullah lahir masa Abdullah wafat, dia duduk dalam perut. Kan? Kemudian bawa pi dalam perjalanan balik, pi dengan Ummu Aiman, menemani dia Ummu Aiman. Lelaki perempuan, Ummu Aiman ni perempuan. Perempuan. Depa pandai saya buat nada tu ya. Saya buat perempuan, lelaki. Perempuan ambil bahagian depan. Ummu tu apa? Ummu tu mau. Makna dia perempuan, anak dia nama Aiman. Kalau Ummu memang perempuan. Kecuali orang buat nama Umi Kasum tu. Kan? Dia perempuan. Maka apabila balik dalam perjalanan balik sampai dekat satu tempat nama Abuwa, maka wafatlah Siti Aminah. Bila Siti Aminah wafat, datuk dia Abdul Muttalib ambil jaga dia, bela dia elok-elok, ajak dia. Sebab apa? Abdul Muttalib kata, anak penakan hampa ni akan jadi seorang yang hebat. Ketika Rasulullah SAW berumur 12 tahun, maka wafatlah Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib wafat, Nabi Muhammad SAW duduk dengan pak penakan baginda yang bernama Abu Talib. Abdul Muttalib ada 10 orang anak. Dalam 10 orang anak Abu Talib ni,
Abu Talib paling susah. Paling anak ramai paling susah Abu Talib. Tapi Nabi nak duduk dengan dia. Apabila dia duduk dengan Abu Talib, satu hari Abu Talib ajak Nabi kita ni mengembala kambing. Ajak dia berniaga. Sebab tu puan-puan, berniaga ni sunnah Rasulullah SAW. Orang yang berniaga tu, kembang lah tu. Tapi jaga-jaga berniaga. Jangan ambil untung lebih dari 50%. Ambil benda harga RM3, pergi jual RM10. Haram. Tak jadi sunnah dah. Nak sunnah, tak dapat sunnah. Meniaga barang elok, jangan meniaga barang tak elok. Meniaga cempedok. Dah busuk dah, nampak busuk dari luar, pergi duk jual kat orang. Kita makan buah langsak tu punya masam lah. Tu mahmus banyak tu, Sofi tu makna masam tu. Kita pergi meniaga kat orang. Habak mula. Manis. Manis. Ada. Masih ada lagi lah ni. Jaga perempuan meniaga tu. Meniaga ikut sunnah Rasulullah, insya-Allah rezeki akan bertambah. Nah, berniaga sengah macam saya duk abang. Orang dia kuih tu. Nah, abang dia jumpa depa noh. Jual kuih. Bila orang ambil sendiri kat kita, kita jual kuih lah, kuih orang ambil berapa persen? Tokai kuih 3 kupang lah, RM1 3 kupang. Tak tahu, semua ni tak buat kuih lah. Katalah RM1 ambil 3 kupang. Kita dapat 7 kupang. RM2 RM1, 4. Kan? Bila orang minta nak beli direct kat kita, janganlah ambil RM2. Kita ambil RM1.5 ke? 5 kupang tu niat sedekah. Itulah kata baru ikut sunnah. Ni dok, main rumah pun RM2, kedai pun memang harga RM2. Kira tak mau rugi langsung. Jangan takut sifat bukhli ni, kedekut ni. Siapa perempuan belajar dalam kelas? Golongan hak tak ada langsung kita faham, ikhlas kata pun. Tetapi kita pun tahu hadis kalau bersedekah dia memadamkan dosa kita. Dia ibarat satu pokok cabang 7 dari cabang-cabang tumbuh 1000 ranting. Hasil biji-bijian, begitulah penghapusan dosa kita. Kita tahu. Tetapi kita ada, bila tabung lalu kita skip. RM1 pun kasar tak? Bakhil. RM1 pun gedekut. Yang duk buat tu dengan buat dah. Kalau yang ada tu. Tapi selalu yang ada. Tak ada tak apa. Tak ada apa bagi. Ada. Mereka takut luak duit mereka. Makna tak sampai lagi mesej yang kita nak sampaikan ni. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi golongan penumpat. Allazi jama'a malan wa addada. Yang duk kira-kira kata takut luak. Yang ni siapa perempuan? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni apa dia tak fitnah Rasulullah? Apa dia tak mengata kat Rasulullah? Apa dia tak hasut mengadu domba tentang Rasulullah? Apa dia tak mohon tentang Rasulullah? Apa dia tak condemn Rasulullah? Nasib baik dia tak hidup zaman ni. Kalau hidup zaman ni berapa grup dia tubuh? Nah, dia tekan. Dia fitnah. Lah dia fitnah lah tu. Kan? Status. Dia fitnah. Kan? Satu Malaysia boleh tengok. Selama jenuh nak impun orang yang tengok tu di Padang Masyar. Perempuan jaga. Nak benda yang elok. Jangan guna benda tak elok. Takut sama masyarakat tak lemak. Kena impun yang baca tu. Perempuan. Ini Umayyah bin Khalaf. Kerja dia lagu tu. Dah kedekut.
Mengata kat Rasulullah, fitnah Rasulullah. Zaman kita ada tak? Ada berlambuk. Tambah lagi sikit. Betul. Kalau buat dah tak apa. Kan kata tazkirah. Kan? Tazkirah ni saling mengingati lah. Kan? Kemudian Rasulullah SAW bila dibawa oleh Abu Talib ke negeri Syam untuk berniaga lah Syria. Untuk berniaga di Syam, panas terik musim panas. Abu Talib bawa dia. Ada hadis mengatakan bawah pokok yang rindang dekat dengan rumah Buhairah. Pendeta Buhairah. Yang masa dia terima wahyu, tak lagi. Ini Buhairah. Pendeta Buhairah ni perempuan, dia ni asyik beribadat. Pendeta ni maksud dia orang ahli kitab Injil. Dia ahli kitab Injil. Ulama zaman Nabi Isa lah. Nah, dia ni duk beribadat dalam rumah, tak pernah keluar rumah Buhairah ni. Baju dia orang ambil basuh, makan dia orang bagi. Perempuan tak pernah keluar. Tetapi ada hadis kata depa berteduh di atap tu, hujung orang dia cucuk atap belum tu. Kau panggil apa? Cucuk atap kan. Tapi kalau jawab bahasa Malaysia pakai fil lah. Cucuk atap. Bukan serambi, atap dia tu. Atap dia tu. Bukan dia ni. Macam ada belen kan. Jadi bila panas, Abu Talib bawa Nabi Muhammad SAW pergi berteduh bawah tu. Dia duk tengok dah, duk atas bukit. Dia duk tengok dari Nabi Muhammad SAW dengan Abu Talib duk naik. Dia duk perhati dah. Dia ahli kitab. Dia perhati, dia keluar. Dia kata, wahai Abu Talib, anak ni nama apa? Muhammad. Dia tengok Nabi Muhammad buang baju pasal panas ni, ada lambang khataman nubuwah sebesar buah apple. Ada kata dua belah ni, ada kata di tengah. Dan dia kata, ni, Talib. Bukan Talib tu dah. Talib, hang buk balik. Elah nak menangkan hang ni. Tok Sofi, Syam tu. Buk balik. Pasal apa Talib kata kami nak pergi berniaga? Kami pemuja pendapatan berniaga. Pasal tadi masa hampa duk naik, aku nampak pokok dan batu-batu sujud. Dia nampak. Pokok dan batu-batu sujud kat Nabi Muhammad SAW. Dan aku tengok belakang dia ada khataman nubuwah. Makna inilah yang diceritakan dalam kitab aku. Dia ni Rasul akhir zaman, Rasul terakhir. Kalau hang bawa juga dia pergi Syam, puak Nabi Yaqub. Puak Nabi Yaqub di Bani apa? Bani hak kepala masam lah ni, Bani Israel tu papan. Depa tu puak Bani Yaqub. Kalau depa tahu ada Nabi selepas Nabi depa akan bunuh. Maka Abu Talib pembawa lah Nabi kita balik. Umur berapa? 12 tahun. Ketika dia berumur 20 tahun. Ketika dia berumur 20 tahun, dia dah terlibat dengan peperangan. Rasulullah SAW baginda terlibat dengan peperangan, tetapi baginda tidak berperang. Baginda hanya menyediakan anak-anak panah untuk buat menakan dia sahabat-sahabat yang ni nak berperang. Masa dia berumur 20 tahun. Perang tu dia namakan perang Kinayah dan Quraisy. Antara puak Kinayah dan puak Quraisy berperang. Dia berpunca kerana puak Kinayah dia bunuh 3 orang Quraisy kat punca, kerana tu jadi perang. Kemudian ketika baginda berumur 25 tahun. Dah wafat dah Sayyidina Abu Talib.
baginda berniaga dengan seorang wanita yang sangat hebat zaman tu, billionaire, yang pernah kahwin 2 kali tetapi janda lah. Dia berniaga, dia ditemani oleh seorang yang bernama Maisarah, berniaga di Syam. Maisarah ni lelaki ke perempuan pula? Lelaki. Nah, kita lebuh nama anak perempuan Maisarah. Orang Arab gelak. Nah. Maka berniaga ni barang dagangan ni memang laku keras. Laku keras. Berniaga sunnah, laku keras. Maka Sayyidatina Khadijah heran. Panggil Maisarah. Maisarah, rasa-rasa dalam duk berniaga ni kali ni, berniaga ni, kenapa barang dagangan ni boleh kata habis. Dia pun nak heran. Maka Maisarah pun cerita, ada seorang nama dia Muhammad. Muhammad ni pun bermakna dia yang terpuji. Ada seorang yang nama dia Muhammad. Dia ni berniaga lah, semua orang suka kat dia dengan bahasa dia, dengan ayat dia, dengan tak tipu orang. Cukup-cukuplah akhlak sangat mulia. Maka Sayyidatina Khadijah pun dah terpaut. Kan? Bila terpaut, Sayyidatina Khadijah suruh seorang, menggunakan dia apa nama, Hafsah, pisat sembang dengan pok-pok menekan Nabi ni, pok-pok menekan Muhammad ni. Bila sembang, maka meminanglah dengan mas kahwin dia 20 ekor unta. Punya kayu 20 ekor unta. Perempuan. Sayyidatina Khadijah ni merupakan isteri yang dia tak wafat, Rasulullah tak kahwin dia. Dia wafat baru Rasulullah kahwin dia. Rasulullah SAW ada 11 orang isteri. Satu hadiah dari seorang pembesar ataupun raja, nama dia Maria Al-Qibti, yang lahir dari dia Ibrahim. Nama Ibrahim, anak Maria Al-Qibti. 10 lagi dia kahwin. 11 ini 10 semua janda. Seorang saja anak dara, Sayyidatina Aisyah. Kenapa dia sayang Sayyidatina Aisyah lebih dari lain? Yang pertama, dia sayang Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Yang kedua, Sayyidatina Aisyah Rasulullah sangat sayang. Sehingga siapa yang pandai nasyid dia tu sedap pun. Kan Rasulullah minum dekat bibir tu, kan? Bermain-main dengan Sayyidatina Aisyah sebab dia disatukan ketika berumur 9 tahun. Rasulullah wafat ketika dia berumur 18 tahun. Sayyidatina Aisyah ni seorang yang pandai ilmu meteorologi, arkeologi semua, dia bijak pandai, dan dialah wanita yang menghafal paling banyak hadis. Dan dialah wanita yang paling alim zaman tu. Masa Sayyidatina Khadijah tak ada orang. Tu yang Rasulullah sayang sangat dia. Jadi kesimpulannya, kita kalau nak suami sayang, kenalah buat benda bagi suami nampak. Bagi suami nampak. Baru satu hari kalau kita mati, dia sebut mak hampa kalau ada. Betul tak? Kita ni biar masa ada dia hargai. Masa dia tak ada, tak payah dah. Puji pun tak dengar dah. Ni masa ada duk condemn. Nu tak kena, hampa ni tak kena, aku duk kata dah semua tak kena. Masa tak ada, kalau dia ada no. Apa dah. Kalau mayat tu boleh mangkit dia bubus sekali. Aku ada duk condemn aku. Ni pengajaran perempuan. Rasulullah dia jaga isteri-isteri dia buat giliran.
Dia jaga. Ni pengajaran pada kita, teladan pada kita. Bercakap panggil, wahai si pipi merah, Umairah. Punya sayang. Gelaran yang baik tak apa. Jangan gelaran yang tak elok. Kan? Masa dia berumur 40 tahun, dia suka berkhulwah. Berkhulwah maknanya dia menyendiri. Mencari-cari. Menyendiri. Di gua Hira, maka datanglah seorang lelaki yang berbadan besar memeluknya. Sambil berkata, Iqra, Iqra, Iqra. Maka dipendekkan cerita Rasulullah dalam keadaan ketakutan. Lari balik habaq kat Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatina Khadijah, ya Khadijah, selimutkanlah aku, sejuk, takut. Sayyidatina Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Bila agak tenang, beliau pergi berjumpa pupu dia, pendeta yang bernama bin Naufal. Apa bin Naufal? Lupa dah. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kata, cerita ni ada dalam kitab aku. Yang mai jumpa ni nama dia Namus. Jibril tu dia panggil Namus. Yang mai jumpa ni, yang mai peluk Muhammad ni nama dia Namus. Maka peluklah Islam wanita pertama memeluk Islam Sayyidatina Khadijah. Lelaki pertama memeluk Islam Sayyidina Abu Bakar. Kanak-kanak pertama memeluk Islam Sayyidina Ali. Hamba pertama memeluk Islam Haris bin bukan Bilal. Dah. Haris bin Khusay Siman. Tapi bukan Bilal. Bilal bukan yang pertama. Dak. Harisah. Apa bin Harisah? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni perempuan, dia bukan elok, dia macam Bilal kot, dia hitam. Zaid bin Harisah ni. Dia tak elok juga, tetapi hati bersih dijanjikan syurga. Apabila dia menerima wahyu, maka dia pun mula berdakwah. Berdakwah secara rahsia. Diturunkan wahyu, ya Muhammad, rahsiakan dakwah engkau. Sebab kami tahu kafir Quraisy ni mereka kejam. Kalau tahu ada yang ikut engkau, mereka akan bunuh. Maka berdakwahlah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Di mana? Di Darul Arqam Abi Al-Arqam. Rumah tu kepunyaan Arqam. Berdakwah secara rahsia. Kemudian masa tu umur 40, 41, 42, 43. Umur 43 Rasulullah telah diperintahkan Allah suruh jangan rahsia dah, terang-terangan. Rasulullah pun pergi ke atas, panggil semua, wahai semua ahli Arab Quraisy. Hari ni sekian waktu mai di atas Jabal Qubais. Semua nak atas tu. Ada satu maklumat yang penting aku nak bagi. Sebelum tu, pada umur dia 35 tahun, dia berjaya menyelesaikan masa tu banjir besar berlaku, binaan Kaabah dah rosak. Jadi depa duk lawan bertengkar nak ambil nama puak yang nak bubuh batu tu balik. Maka dia Umayyah, seorang kantor, orang yang paling tua, dia kata Umayyah, kata esok kita tengok siapa mai awal, dia itulah. Maka yang mai awal ialah Nabi Muhammad SAW. Masa tak ada Rasul ke, baru 35 tahun. Mai ada kata dia buka sarban dia, ada kata dia hampak kain. Dia bawa tengah, dia panggil semua kabilah pegang. Nak bagi adil. Yang ni jaga hak jadi mok-mok.
hak jadi ketua keluarga, hak jadi ketua kumpulan, hak jadi ketua apapun, jaga. Kita nak takbir kena adil. Jangan pilih kasih. No, nak bercakap puji anak nu, jaga sakit anak ni dengar. Kan? Ni kita duk puji, dia ni seorang lah boleh harap. Yang lain ni nampak gaya dia gelap masa depan loh. Kita duk bergelap masa depan. Jangan perempuan cakap dengan anak elok-elok. No. Anak-anak tak sama perempuan. Takdir takkan sama. Catatan takkan sama. Ada dia lebih lagu ni, ada dia lebih lagu ni, ada dia kurang lagu ni, ada betul tak? Tak tahu kok semua anak kita semua akademik semua A. Agama semua memang pandai-pandai, semua rupa lewat ada lagu tu? Tak ada. Tak sama. Yang ni Rasulullah SAW sampai itu dia digelar Al-Amin. Sebab apa? Dengan kebijaksanaan dia menyelenggara, mentakbir. Kemudian di atas Jabal Qubais, dia kata, wahai semua, dengar ni, nak habang, aku telah dilantik menjadi Rasul. Oh, ramai tak percaya. Masa tu berapa belah orang ni, orang Islam. Ramai dah geram dah dekat dia. Mulalah mereka mereka cerita mengatakan Rasulullah itu sahir. Ahli sihir. Mengatakan Nabi kita itu majnun. Gila. Hampa dengarlah cakap dia tu gila. Ahli sihir. Padahal mereka tahu Nabi itu memang baik dah kecil daripada kenal. Ni umur dah 40. Daripada kenal dah macam mana akhlak Rasulullah SAW. Yang mendukung akhlak Islamiah betul-betul. Tapi mereka nak canggah sebab mereka tak mau. Mereka nak suruh sembah tokong mereka. Berhala mereka juga. Mereka kata ni Tuhan tok nenek kita. Mana boleh kita ketepikan. Macam orang mendahulukan adat dari hukum tu. Adat kata bila kata meninggal 7 hari kena buat kenuri. Saat lagi 14 hari pula kena buat. Tambah dulu 7 hari kena buat serabai. Pasal pecah perut. Dulu. Semua. Hari ni berapa? 7 pecah perut dah buat serabai. Serabai kan ada kuah. Dulu. Saya kecil-kecil saya bisa dengar. Perempuan. Lah ni ada lagi. 100 hari dah nak kena buat Ustazah. Jangan, itu adat. Adat tok tepi perempuan. No, adat ni masih banyak lagi orang nak pegang adat ni. Bila orang tak buat, mereka marah. Mereka kata mengenepikan adat. Bila kata kau adik kahwin dulu kena bayar 1 persalinan kat kau. Pasal langkah bendui. Lepas tu kalau berjalan bendui, salah kau. Perempuan ni saya nak kenal abang. Kok ada lagi? Kok ada lagi jangan duk buat lah dah. Ni adat pasal duk sembah tokong dari lama. Tak boleh dah. Tak bang. Tuhan lain tak bang. Macam puak Bani Israel Nabi Yaakob lah. Betul ya lah. Kan? Sehinggalah masa zaman okey. Tak lagi tak sampai lagi. Kemudian lama sangat. Tak habis lagi cerita. Dengar lagi habis-habis. Aku nak berhenti takat tu di Rasul dah cukup lah. Bukti nyata. Yang tu Kak Udah kena penceramah anak Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam. Buanglah perempuan adat buat berdosa ya. Kita saat lagi kita punya amalan jadi tak boleh bergerak. Dia percaya benda-benda begitu. Antara dosa besar perempuan. Dosa besar jaga. Tu kita panggil khurafat. Jaga. Nah. Jangan dah. Nah.
Okey. Kemudian masa itulah isteri Abu Bakar. Isteri Abu Jahal, Abu Lahab. Isteri Abu Lahab bila Rasulullah SAW nak pergi dakwah, dia tabur duri dan kotor-kotoran. Gelaran yang diberi kepada isteri Abu Lahab ialah Ummu Jamil, ibu kecantikan, sebab dia suka menunjuk, pakai baramah ni banyak-banyak nak menunjuk. Pakai tak apa, jangan niat nak menunjuk. Nama dia apa? Nama dia Arwah binti apa? Arwah nama dia. Nama dia betul. Gelaran ya Ummu Jamil tu, isteri Abu Lahab. Maka oleh kerana kekejaman yang dilakukan oleh Abu Lahab dan isteri dia, turunlah sebiji suratul Masad tu khaskan untuk Abu Lahab. Tabat, dia ada syadah dah tu. Ditekan. Tabat, maknanya dia musnahlah tangan Abu Lahab. Akan jadi pemunggah kayu api neraka. Ditujukan khas untuk Abu Lahab dan isteri dia yang tu. Yang kita duk baca tabat yada Abi Lahabin wa tab. Kemudian selesai berdakwah masa tu, maka bila kemuncaknya dia terpaksa berhijrah, diperintahkan Allah, berhijrahlah kamu ke Yathrib. Kerana nampak gaya orang Mekah ni memang tak mau sungguh dah. Sebab tu kita dalam apa-apa dakwah kan, perempuan, kita nak ajak orang mengaji, ajak takat 3 kali. Jangan sampai lebih dia marah kita, tak usah cari pacar. Kan? Ajak takat 3 kali. Sebab tu turunnya ayat lakum dinukum waliyadin. Hang agama hang, kami agama kami. Depa tawarkan hadiah kat Rasulullah. Perempuan cantik, harta benda, janji hang sembah Tuhan kami. Rasulullah akhirnya buat keputusan lakum dinukum waliyadin. Tak apa, hampa tak mahu, tak apa, buatlah cara hampa, aku buat cara aku. Sebab itu kita jaga-jaga. Telah-telah dalam mengaji. Jangan berpecah belah kita mengaji. Tak kira mengaji kat siapa, tak kira mengaji di mana. Jangan duk kondem kelah ni, kondem kelah ni. Sebab kita semua merintih jalan nak tuju ke syurga. Kenapa kita perlu halangi diri kita dengan sifat nafsu dendam kita? Dendam tu bukan ke sifat Azazil. Oleh kerana dia dendam yang dia tak masuk sujud kat tu adab. Oleh kerana dia dendam, dia direjam, dilontar ke bumi. Kan? Sekali-kali jangan dendam. Kita baca, kalau dia tu pernah buat salah, aku pun pernah buat salah. Jangan dia aja buat salah, aku baik, aku tak ada salah. Saya ingat kalau cakap itu pemurung lah tu. Tidak ada orang yang tak pernah buat salah. Tidak. Kalau tidak diturunkan doa taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam bertaubat, silap dah ya Allah pergi makan buah khuldi. Tak ada lah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi pergi tinggal buat dia. Doa taubat semua tu. Sebab Allah nak ajak kita suruh bertaubat pasal hampa ni memang hampa ada salah. Jadi kita jangan duk berorang salah aku betul. Duk musuh dengan orang. Lepas seorang kita buat musuh. Cuba hidup rukun damai, pandang muka kawan-kawan kita dengan penuh kasih sayang. Seronok. Sebab kita rindu Rasulullah. Macam mana lagu ni Saya punya berlatih bagai nak rock, saya main lupa. Ya Rasulullah, ya Habibullah tu. Siapa tahu?
kami rindu padamu gitu. Jangan ya Rasul. Kan. Habiballah kami padamu. Lagi sekali sedap pula. Ya Rasulullah ya Habiballah, tak pernah ku tetap najamu. Siapa tahu berdekat? Ya Rasulullah ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Tapi itu versi saya. Versi saya baru berlatih lepas subuh tadi. Nah, sedap kalau kita boleh bawa sedih dengar lagu tu kan. Jadi puan-puan, apabila Rasulullah dekat dengan saat sakaratul maut, Rasulullah wafat ketika berumur 63 tahun. Beliau gering di rumah Maimunah. Demam panas. Kemudian dibawa ke rumah Sayyidatina Aisyah. Di sana ada anak kesayangan dia iaitu Fatimah. Dan juga menantu dia Sayyidina Ali. Beberapa hari sebelum kewafatan baginda Rasulullah SAW didatangi oleh tok guru dia, Jibril alaihi salam. Satu hari Jibril alaihi salam mai dengan Malikil Maut, duduk di ambang pintu memberi salam. Sayyidatina Fatimah sedang menjaga ayahandanya. Dia kata, siapa tu? Ayahanda tengah gering, jangan kacau. Rasulullah dengar, Rasulullah SAW kata, siapa tu Fatimah? Panggil masuk. Maka masuk. Kau tahu siapa tu Fatimah? Itulah dia, penamat nikmat duniaku. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam tanya. Nabi Muhammad tanya. Jibril alaihissalam, kenapa tak mau tengok mukaku? Jibril tak mau tengok, sedih. Sedih tengok muka Nabi. Kemudian di akhir-akhir sakaratul maut, Rasulullah kata, Allah, sakitnya, ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu. Jibril alaihissalam kata, memang engkau kekasih Allah ya Muhammad. Tapi inilah yang dikata sakaratul maut, sakit mati. Sakit yang tak dapat diceritakan. Sakit, himpun seluruh dunia sakit. Kalau beginilah sakitnya, himpunlah sakit-sakit umatku yang sakit-sakit sakaratul maut umatku. Bagi ke aku siap-siap. Tu, Nabi punya sayang kita. Kita nak main dengar tentang Nabi pun duk melisah, duk kira-kira ada kerja dah ini tak. Apa jawab Jibril alaihissalam? Tak boleh ya Rasulullah. Kerana sakit mati ini mengikut amalan setiap umat. Jadi puan-puan, dari ayat ni berhati-hati dalam beramal. Kerana semua kita wajib kena mati. Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguhnya yang hidup akan mati. Semua akan mati, semua akan tumbuhi, lambat, cepat, tak tahu. Tetapi jangan kata hak sakit tu duk mati, hak sihat pun mati. Semua akan menempuh sakaratul maut, tetapi yang nak tolong ialah amalan kita.
Jadi dari kesimpulan, kalau kita sayang Rasulullah, kalau kita rindu nak jumpa Rasulullah di syurga yang hebat, pakat ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mana yang rasa tak elok tinggalkan. Kalau yang tu jadi tabiat lagi kena tinggalkan. Yang satu, nombor satu, saya nak top. Top among the top is mengata. Mengata tu. Takut jadi macam Umayyah bin Khulaf. Dihazirkan satu surah, wailul likulli umazatil lumazah. Kerana dia terlampau suka mengata, mengumpat, mengadu domba, mengacung. Sampai Allah wujudkan satu surah, celakalah bagi golongan pengumpat. Kalau Allah kata celaka, apa nasib kita sebagai pengumpat? Bukan orang lain kata. Allah. Firman Allah. Tak usah duk umpat lah perempuan. Mulut jaga sikit. No? Boleh tak? Jadi kesimpulan dia dari kisah-kisah akhlak Rasulullah ni sebenar-benar sabit tu masa dia duduk nak pi yang kata batu tunduk tu yang pendeta Buhairah tu kata inilah dia Sayyidil Alamin, penghulu segala alam. Maksud alam segala jin, segala pokok, segala binatang semua pun bukan manusia saja. Rasulullah tu penghulu. Semua dia penghulu, dia ketua. Berbangga kita terpilih, kita dapat nikmat ijad, nikmat ijam, dan insya-Allah kita akan dapat iman ayyan. Sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang cerita, walau kita dengar cerita yang sama, mai dengar, ambil pahala. Sebab kami nak buh dalam ni, kami rindu kat Rasul kami. Kami sangat-sangat rindu nak jumpa dia, akhlak dia sangat hebat, rupa paras dia sangat cantik, sangat lawa, pribadi dia pribadi terhormat. Kami teringin nak tengok dia, nak bercakap dengan dia, nak bersembang dengan dia, nak duduk dengan dia dalam syurga yang hebat, insya-Allah. Pakat-pakat kita doa. Nah, okey. Saya ingat setakat tu setakat tu saja perkongsian di hujung buku yang saya kongsi bermula dari kelahiran Rasulullah sehinggalah kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dirahmati Allah, duduk dalam payungan kasih sayang Allah, kerana kita berjumpa kerana Allah, kita berpisah insya-Allah kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf jika ada salah silap. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada pagi ini kita telah diberi satu hidangan yang sangat istimewa daripada Ustazah Siti Hajar, Ustazah kesayangan semua. Mudah-mudahan segala apa yang Ustazah ceritakan kepada kita tentang sirah Rasulullah melekat di hati kita dah ni. Kadang-kadang kadang-kadang benda yang diulang-ulang pun kita lupa. Kan? Itulah kita manusia yang memang suka lupa. Walaupun setiap tahun kita mendengar cerita yang sama, tapi kita terlupa juga. Kira akhir zaman banyak kata apa? Fitnah-fitnah akhir zaman ni. Kita sebagai umat Muhammad kena pelihara, kena jauhkan diri kita daripada fitnah-fitnah yang akan merosakkan iman kita. Macam mana kita nak dapat kebaikan tu, kita cerita tadi, kita kena jauhi segala benda-benda yang tak baik. Yang tak elok, orang akan umpat kat kita. Sebenarnya masing-masing kena jaga. Buat yang terbaik, orang tak akan umpat kita. Betul tak Ustazah? Kan? Kalau kita berakhlak yang mudah seperti akhlak Rasulullah, tak ada siapa nak kata kat kita. Sebenarnya benda tu mai daripada diri kita sendiri. Kalau kita buat elok, orang tak kata apa-apa. Buat benda bagi orang rasa selesa dengan kita. Itu yang
macam mana Rasulullah buat, macam mana Rasulullah anjurkan pada kita, tapi kita ni selalu abaikan benda-benda macam tu. Lagi sekali saya nak mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Siti Hajar, juga sahabat-sahabat yang datang dari jauh dan dekat, jauh di Sungai Limau, Padang Besar Sungai Limau, dari mana lagi Ustazah? TPU kan? Batu Sembilan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir dalam majlis yang tak seberapa ni. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah dan memberi kita rahmat, dan kita semua akan mendapat syafaat Rasulullah pada hari nanti. Sebab kita semua ni adalah perindu kepada Rasulullah yang tak pernah kita lihat pun. Rasulullah perindu pada kita sebab dia pun tak jumpa kita, tapi dia sangat merindui orang yang dia tak pernah jumpa. Sebab tu sahabat Rasulullah pun jealous dengan dia. Sebab Rasulullah kata ada lagi orang yang dia sayang. Dia pun heran, pasal apa tak sayang orang lain? Dia pun ada dekat ni, sahabat yang duk tengok hari-hari yang duk bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah kata ada lagi orang yang dia paling dia rindu. Kita lah umat akhir zaman yang tak pernah hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi Rasulullah rindu pada kita. Macam tu juga kita rindu kan kepada Rasulullah. Rindu tak? Kan rindu kan. Tapi nak rasa dia saja tak lupa. Saya lupa berarti. Ustazah ada skrip ke? Ada? Dia punya tu. Siapa lagi kat sini? Mem. Sekarang kita akan nasyid ni, apa selawat yang Nehat yang bagi tu. Mem bagi satu round yang Ustazah buat tu. Apa yang roti tadi? Liza. Sal. Ustazah Sal. Ada ni dah. Dah bulan ni dia ni. Panjang kan? Tidak ada. Lirik dah lah. Tak Reza. Dia ambil yang chorus je kan? Raihan. Ambil yang bawah. Nabi buat baju ni. Ya Habibullah. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Tak pernah ku tatap wajahmu, ya Rasulullah, ya Habibullah. Kami rindu padamu, ya Rasulullah, ya Habibullah. terimalah kami sebagai umat. Ya Rasulullah. Jadallahu anna Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin ma huwa ahluhu. Jadallahu anna Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin ma huwa ahluhu. Tak boleh dah duduk apa sekali duduk. Sedia semua? Sikit nak bangun ke tak? Mana?
Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habibi salam alaik. Telah terbit bulan purnama cahaya menerangi kami. Telah terbit bulan purnama cahaya menerangi kami. Kau contoh akhlak terpuji, wajahmu penyejuk hati. Kau contoh akhlak terpuji, wajahmu penyejuk hati. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habibi salam alaik. Kau bagaikan matahari cahaya menerangi bumi. Kau bagaikan matahari cahaya menerangi bumi. Engkaulah permata hati bertahta di sanubari. Engkaulah permata hati bertahta di sanubari. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habibi salam alaik. Ya Habibi ya Muhammad, penyeri timur dan barat. Ya Habibi ya Muhammad, penyeri timur dan barat. Kau yang gagah yang mulia, engkaulah imam kami. Kau yang gagah yang mulia, engkaulah imam kami. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habibi salam alaik. Satu lagi Ustazah, Bushra. Ni. Bushra banyak apa dah kan? Beliau tadi lupa lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa
من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Lagi sekali nak ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Sebelum balik, sila ke meja.